Pek Nga? Apa tu? Kalau korang nak tahu apa tu Pek Nga, jom kita exit dan explore dan dapat tahu mana kita nak cari Pek Nga ni di sepanjang Lebuh Raya Plus. Kalau korang tak pernah dengar Pek Nga tu apa, jangan pelik. Ia sejenis makanan tradisional Melayu je dan terkenal dekat belah-belah negeri utara. Pek Nga tu sebenarnya ialah singkatan bagi maksud tempek di belanga. Kita tempek adunan tepung kita di belanga. Cara nak buat dia pun ringkas. Bahan-bahan yang digunakan hanyalah tepung gandum, kelapa parut dan sedikit garam. Lagi-lagi dimasak di tepi sawah bendang macam ni, memang feeling sangat. Dan kalau korang teringin nak mendalami experience nostalgia klasik macam ni, bolehlah singgah ke Santai Bendang yang kebiasaannya akan diadakan setiap hari Minggu. So, dah tahu kan nak cari kat mana Pek Nga ni? Bolehlah singgah ke Santai Bendang. Bukan setakat Pek Nga je yang korang boleh cari, ada banyak lagi makanan dan aktiviti menarik yang korang boleh jumpa di Santai Bendang ni. Hanya 17 km dari exit Plaza Tol Sungai Petani Utara. Jom exit dan explore Santai Bendang. Kalau nak tahu info lanjut, boleh ikuti laman rasmi Santai Bendang.